Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 22 Syawal. Kita dapat bersama-sama untuk meraihkan para petugas kita di dalam satu majlis yang gilang gemilang, majlis pelepasan petugas haji advance party bagi musim haji 1447 Hijrah. Alhamdulillah, saya difahamkan pada hari ini seramai 141 petugas haji yang terdiri daripada warga kerja tabung haji, Kementerian Kesihatan Malaysia dan wakil agensi-agensi media berangkat ke Tanah Suci sebagai persiapan awal untuk menerima kedatangan jemaah haji. Kita berikan tepukan gemuruh kepada semua petugas kita. Alhamdulillah. Tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana terpilih untuk menggalas tanggungjawab dan amanah sebagai petugas haji untuk menyantuni Duyufur Rahman, para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahmatullah sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah, saya baru pulang beberapa hari yang lalu daripada Arab Saudi, pertemuan bersama dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Taufik Fauzan Ar-Rabi'ah. Dan pada waktu itu juga diadakan pertemuan dengan menteri-menteri agama dan menteri-menteri haji seluruh dunia di Madinah. So alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmat Allah sekalian, setelah kita berbincang, kemudian adanya satu interaksi bersama-sama dengan menteri-menteri haji seluruh dunia, alhamdulillah, Kerajaan Arab Saudi mengumumkan bahawa haji tahun ini seperti yang dijadualkan. Alhamdulillah. Jadi persoalan telah pun terjawab. Kerana sebelum ini begitu ramai yang bertanya kepada saya, kepada pengerusi, kepada CEO, haji on ataupun tak on tahun ini. Dan alhamdulillah, umumnya kita setakat ini kita mendapat pengesahan jaminan daripada Kerajaan Arab Saudi, insya-Allah haji tahun ini seperti mana yang dirancang. Hadirin dan hadirat rahmat Allah sekalian, di dalam perbincangan juga menteri-menteri haji yang ada juga semua juga sudah melakukan persiapan daripada Pakistan, Indonesia, Bangladesh, termasuklah yang menariknya Iran, tuan-tuan. Iran pun akan menghantar jemaah haji mereka. Jadi alhamdulillah, semalam saya bertemu dengan duta Iran, ya, His Excellency Wali Allah Muhammad. Jadi saya bertanya kepada Datuk Tuan TYT Duta, macam mana persiapan haji Iran. Alhamdulillah, beliau pun mengatakan bahawa tahun ini Iran sedang melakukan persiapan sebaiknya juga untuk menghantar jemaah mereka. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ini bermakna adalah peace of mind kepada kita bahawa insya-Allah keadaan dalam keadaan yang selamat, keadaan dalam keadaan yang stabil, aman dan damai, dan kita doakan moga-moga rundingan damai di Islamabad yang sedang berlangsung waktu ini akan dapat menatijahkan satu kedamaian, satu keamanan dan satu keputusan yang baik kepada dunia, dan sekurang-kurangnya bolehlah kita meneruskan kehidupan seperti mana sebelum ini. Hadirin dan hadirat rahmat Allah sekalian, saya merasa begitu berbahagia sekali pada hari ini kerana dapat bersama-sama dengan petugas haji. Barangkali kadang-kadang ada yang tidak menyedari bahawa betapa istimewanya tuan-tuan dan perempuan, betapa istimewanya kita telah terpilih di kalangan jutaan umat Islam, di kalangan bilion umat Islam. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi petugas haji Duyufur Rahman untuk menyantuni tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang kita ingin syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang begitu besar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita ni memang the chosen one, merupakan orang-orang yang terpilih untuk menjadi petugas haji menyantuni Duyufur Rahman, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahmat Allah sekalian, saya melihat sendiri bagaimana persiapan
yang dilakukan oleh tabung haji dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga wakil-wakil media, kita mengadakan program di Melaka. Saya lihat begitu intensif program-program persediaan, begitu baik sekali program-program persediaan ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, daripada motivasinya, daripada kesihatannya, dari sudut kewangannya, dari sudut kesihatan, dari sudut kaunseling, semuanya sudah kita sediakan dan kita latih, malahan kita mempunyai persediaan yang mantap. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, teruskan dengan semangat, dengan komitmen untuk kita memastikan bahawa jemaah haji Malaysia akan terus menjadi role models, akan terus menjadi tauladan kepada dunia. Tuan-tuan, barangkali naratif yang ingin saya kongsikan pada hari ini, kita ingin menunjukkan kepada dunia, kita tidak boleh lagi berbicara tentang Malaysia sahaja. Kita ingin berbicara tentang global, tentang alami, tentang antarabangsa, tentang dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks dunia hari ini, dalam konteks abad ke-21 ini, kita sedang mencari-cari model negara Islam yang terbaik, model negara Islam yang ideal pada abad ke-21. Kita sudah ada Al-Madinah Al-Munawwarah, kita sudah ada Andalus La Convivencia. Kita ingin adanya satu negara yang menawarkan satu model negara Islam, pengurusan haiwal agamanya adalah yang terbaik di dunia. Dan Alhamdulillah, setakat ini kita berada di dalam track yang terbaik. Di peringkat dunia, negara kita sentiasa terkehadapan dari sudut pengurusan haiwal agamanya, pengurusan halalnya nombor 1 dunia, kewangan Islamnya nombor 1 dunia. Alhamdulillah. Dan pengurusan haji kita terbaik di dunia. Namun, adakah kita perlu, Alhamdulillah, tepuk tangan sikitlah pada tamu haji. Alhamdulillah, kita dapat Labbaitum Award, kita dapat pelbagai anugerah-anugerah. Baik, tuan-tuan, adakah kita perlu selesa, berpuas hati? Pasti tidak, tuan-tuan. Kita perlu sentiasa memperbaiki dari masa ke semasa, daripada yang baik kepada yang lebih baik. Ini yang kita cuba lakukan. Dan Alhamdulillah, setelah saya melawat persiapan haji kita di Tanah Haram, Alhamdulillah, saya merasakan, kita berikan tepukan gemuruh kepada tabung haji. Alhamdulillah. Saya nampak persiapan yang luar biasa. Ya, kita tengok maktab-maktab hotel-hotel tu, muassasah dah memang macam package dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada tepuk tangan. Terima kasih. Yang saya lihat juga, yang paling saya, ialah sebab kita pernah tunaikan haji kan, di Arafah itu tandas ditingkatkan berkali-kali ganda untuk memudahkan urusan jemaah kita. Alhamdulillah, tuan-tuan. Dan saya nampak juga kualiti makanan ya, teman. Kualiti makanan dia luar biasa. Dia tunjukkan saya ada rendang, ada sambal, ada cili padi. Masya Allah, umpama berada di Malaysia, makanan lah. Ya. Dan tuan-tuan, saya masih ingat ada sahabat saya yang berada di sana, dia kata Malaysia mudah untuk selesaikan apa sahaja masalah di Tanah Suci. Sahabat saya orang Arab lah. Dia kata as long as you have sambal, everything is fine. Orang Malaysia dia kena ada sambal, dia kata. Baik. Tuan-tuan dan perempuan, itu sedikit apa yang persediaan kita. Cuma hari ini saya ingin berkongsi sedikit untuk kita membawa satu dimensi baru haji ini. Kita kerap kali berbicara tentang hukum, tentang persediaan fizikal, infrastruktur, kemudahan, keilmuan. Tetapi apa kata untuk kita membawa satu lagi dimensi baru, mengangkat darjat, mengangkat martabat pemikiran jemaah-jemaah haji kita. Oleh itu kita ingin membawa satu naratif, iaitu kita memahami maqasid haji. Dia panggil sebagai al-maqasid fil manasik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian,
Ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting, kerana apabila kita memahami al-maqasid fil manasik, barulah apabila kita pulang, kita akan pulang menjadi manusia yang baru, dengan semangat baru, dengan worldview yang baru. Kita akan menjadi seorang Muslim yang lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmat Allah sekalian, kita telah terbitkan sebuah buku yang bertajuk Al-Maqasid fil Manasik, ataupun Maqasid Pensyariatan Haji. Jadi kita boleh edarkan untuk dibaca oleh semua pada hari ini. Apa yang dimaksudkan dengan Maqasid Al-Haji? Di dalam buku ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Abu Sulaiman, Syekh Abdul Wahab Abu Sulaiman telah menyenaraikan Maqasid Haji, objektif haji, sebanyak 23 objektif. Namun beliau telah memecahkan bab-bab maqasid haji ini kepada 5 bab. Jadi tuan-tuan, sekiranya kita memahami maqasid haji ini, insya-Allah kita akan berubah, bukan sahaja berubah dari segi fizikalnya, tetapi berubah pemikiran, minda, visi dan juga cara kita berfikir. Tuan-tuan, Syekh Abdul Wahab Abu Sulaiman menyenaraikan dalam bab pertama, iaitu maqasid al-hajj dalam akidah. Apakah maqasid al-hajj dalam bab akidah? Iaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, melihat manusia ini sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna tuan-tuan, sekiranya kita menunaikan haji, kita mesti menanamkan pemikiran ini. Maqasid haj adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maqasid memperkukuhkan akidah kita kehadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan sahaja terhenti di situ. Syekh Abdul Wahab Abu Sulaiman menerangkan lagi maqasid di dalam bab kedua, iaitu maqasid haj di dalam bab maqasid haj pensyariatan hukum-hukum. Kenapa sa'i, tawaf, wukuf ini merupakan perkara-perkara yang wajib di dalam haji, dan kita ingin memahami maqasidnya. Kenapa maqasid tawaf? Apakah maqasid tawaf? Maqasid sa'i, bermalam di Muzdalifah, wukuf di Arafah. Dan kita dah faham maqasid akidah, maqasid pensyariatan hukum. Kemudian yang menarik tuan-tuan, Syekh Abdul Wahab Abu Sulaiman dalam bab ketiga menyatakan bagaimana maqasid haj di dalam perkara apa tuan-tuan? Di dalam pemikiran. Bagaimana haj ini boleh membentuk pemikiran ummah, menyatukan ummah dan juga melihat karamah insaniah, kemanusiaan. Dan yang bab keempat, Syekh Abdul Wahab Abu Sulaiman di dalam buku ini menceritakan tentang maqasid haj di dalam ekonomi. Bagaimana haji ini juga memberikan kerahmatan dalam ekonomi. Dan bab yang kelima, Syekh Abdul Wahab Abu Sulaiman, menarik, saya jarang jumpa kitab yang membicarakan bab ini, iaitu maqasid haj di dalam kebudayaan. Bagaimana kebudayaan dibentuk semasa kita menunaikan haji, dan budaya itu pulang dibawa ke negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmat Allah sekalian, ini merupakan perkara yang sangat penting, memahami maqasid. Iaitu apabila kita berada di tanah suci, para petugas haji akan membimbing, akan memberikan perkhidmatan. Sambil-sambil itu, kita boleh berikan nasihat kepada mereka. Saya beri contoh, umat Islam adalah yang paling ta'ayush, adalah yang paling tasamuh, adalah yang paling terbuka pemikirannya ketika berada di tanah suci. Ketika berada di tanah suci, kitalah yang paling cosmopolitan, kitalah yang paling demokratik. Kita meraihkan kepelbagaian, mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Kita pun mewakili, ini semua adalah perbezaan mazhab. Perbezaan mazhab adalah rahmah, khilaf rahmah. Apabila kita berada di sana, ada yang sembahyang macam ni, ada sembahyang begini, ada yang tiba-tiba tak kunut, kita pun terbuka, sangat-sangat berjiwa besar ketika berada di tanah suci. Tetapi apabila kita pulang ke Malaysia, kitalah yang paling striknya mazhab Syafi'i. Kitalah yang mengkafirkan orang, ada juga yang membid'ahkan orang, ada juga yang memfasikkan orang. Jadi kita nak ajak kepada semua-semua,
jemaah haji kita ini pulang dengan semangat, dengan fikrah, dengan satu minda yang terbaik. Ini yang dia disebut oleh seorang ulama. Bagaimana di antara kerosakan yang ada di dalam masyarakat ada 3 tak. Beliau berkata, dia kata yang biasa kita faham bahawa wanita, takhta dan harta. Itu yang biasa. Tapi 3 tak ini disebut oleh seorang ulama yang selalu menjadi akar kepada permasalahan yang ada. Termasuk orang-orang yang sudah pun menunaikan haji. Dia kata ada 3 tak: tabdi', tafsiq dan takfir. Dan inilah yang cuba kita hentikan, cuba kita hazafkan apabila kita menunaikan haji. Balik dengan jiwa yang baru. Jadi tuan-tuan dan perempuan, itu sebuah sedikit kuliah tazkirah lah sebelum kita menunaikan haji, insya-Allah, sebelum kita menunaikan amanah kita. Dan saya ingin tutup dengan sebuah cerita. Barangkali ada yang sudah mendengar cerita ini. Bagaimana haji pada satu waktu dulu menjadi sumber kekuatan umat Islam. Ibadah haji ini menjadi inspirasi kepada umat Islam untuk melakukan islah, untuk melakukan perubahan. Bahkan pada satu waktu dulu, haji ini menjadi inspirasi untuk menanamkan semangat menentang kolonial, menentang penjajahan. Yang ini disebut di dalam sebuah kisah, iaitu kisah di Indonesia. Seorang orientalis yang bernama Snoek Hagrunge, Belanda. Belanda melihat bahawa di Indonesia, dalam banyak-banyak wilayah, wilayah yang paling sukar untuk dijajah adalah wilayah Aceh. Kerana kuat Islamnya, kerana kuat kefahaman Islamnya. Lalu mereka mengkaji kenapa dan mengapa, apakah punca Aceh sehingga hari ini merupakan wilayah yang kuat dari segi keislamannya. Lalu mereka menghantar Snoek Hagrunge ke Mekah. Lalu Snoek Hagrunge ini pergi ke Mekah memeluk Islam, menukar nama menjadi Haji Abdul Ghaffar. Lalu 1885 beliau berada di Makkah. Beliau telah menulis sebuah buku mengkaji tentang kekuatan umat Islam di tanah suci Mekah dan Madinah. Tajuk buku dia Mecca in the Latter Part of 19th Century. Tuan-tuan boleh cari, boleh baca. Mekah pada akhir abad ke-19. Kemudian setelah beliau selesai mengkaji, lalu Belanda menghantar beliau ke Aceh. Lalu pada 1898 beliau berada di Aceh. Beliau berkahwin dengan seorang wanita Indonesia Sunda yang bernama Siti Sadijah. Lalu ada lahir seorang anak. Kemudian beliau mengkaji tentang kekuatan Aceh, tuan-tuan dan perempuan. Dan pada 1903 beliau menerbitkan buku yang berjudul Aceh Nis, tentang kekuatan Aceh. Apa kekuatan dan tuan-tuan? Kekuatan Aceh sebenarnya adalah apabila mereka menghantar pemuda-pemuda ke Mekah dan Madinah menunaikan ibadah haji, mereka kekal di sana mengaji, mereka mendapatkan ilmu, mereka pulang ke Aceh, mereka menubuhkan pesantren, dan pesantren menjadi pusat yang menjadi kekuatan Aceh, menanamkan semangat menentang penjajahan, menanamkan semangat untuk mendidik anak bangsa. Dan itulah kekuatan Aceh yang disimpulkan, dirumuskan oleh Snoek Hagrunge. Jadi tuan-tuan, ini yang kita ingin kembalikan semangat haji ini. Apabila kita menunaikan haji, tuan-tuan, pulang kita dengan semangat baru untuk melakukan islah, untuk melakukan transformasi, untuk menjadikan negara kita menjadi negara yang terhormat, negara yang hebat. Insya-Allah kita boleh melakukannya. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmat Allah sekalian, saya ingin menzahirkan setinggi tahniah dan syabas. Terima kasih kepada semua. Kita berikan tepukan gemuruh sekali lagi kepada tabung haji, kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, kepada semua petugas haji, dan tak lupa juga kepada ibu dan ayah, kepada isteri-isteri, suami-suami, anak-anak yang mengizinkan, meredhakan petugas-petugas haji kita terus menunaikan amanah mereka di tanah suci Mekah. InsyaAllah
84 hari mereka di Tanah Suci, ada yang 60 hari dan sebagainya. Kita doakan setiap saat mereka berada di sana, insya-Allah akan membawa kerahmatan, akan mendoakan kita semua insya-Allah. Kepada semua petugas haji, doakan negara kita. Mohon doakan negara kita. Jangan lupa untuk titipkan, doakan agar negara kita terus dapat melayari ujian yang sangat getir pada waktu ini. Kita sekarang ini sedang menghadapi satu ujian yang barangkali belum pernah kita lalui sebelum ini. Dengan ujian konflik di Asia Barat yang mengakibatkan krisis tenaga global, kita sedang merancang langkah-langkah untuk memastikan negara kita dapat melayari dengan begitu baik. Jadi kita perlukan doa-doa semua. Alhamdulillah, berbanding dengan ramai negara-negara yang lain, negara kita berada dalam keadaan yang masih baik, yang masih sejahtera. Ada negara yang sudah lebih 400 stesen minyaknya ditutup. Ada negara yang sudah rationing, yang sudah mencatu minyak. Ada juga negara yang rakyatnya bergaduh untuk mendapatkan sumber tenaga. Ada juga negara-negara yang sudah berjalan kaki pergi kerja. Tetapi di Malaysia, kita masih open house setiap hari. Kita masih lagi jalan penuh traffic jam sesak setiap hari. Malahan ada yang melakukan konvoi motosikal pada waktu ini. Jadi tuan-tuan, kita berasa dalam keadaan yang baik, namun kita mesti bersedia. Kita mesti bersedia, dan dalam waktu itu bolehlah petugas-petugas sekalian berkongsi dengan jemaah-jemaah haji kita, berikan semangat kepada mereka supaya kita terus berjimat, supaya terus berhemah, dan juga kita memahami apakah yang berlaku pada hari ini. Kita ingin memberitahu kepada seluruh rakyat Malaysia, kita kena bersedia mendepani cabaran. InsyaAllah kita boleh melaluinya. Dan pada tahun ini, di antara perkara yang akan menjadi keunikan tabung haji pada tahun ini, saya ingin memuji tabung haji. Alhamdulillah, saya sudah laporkan di dalam kabinet, dan kabinet pun sangat gembira dengan perubahan yang dilakukan oleh tabung haji pada tahun ini. InsyaAllah, tuan-tuan, kita akan lancarkan secara rasmi tahun ini Green Hajj ataupun Haji Lestari. Alhamdulillah. Jadi Haji Lestari ini, saya sudah melihat persiapan, beri tepukan gemuruh lah. Ya. Ini barangkali yang pertama kali seumpamanya di dunia. Saya sudah lihat persiapan kita dengan desain tong-tong yang ada nanti, iaitu kain-kain ihram kita. Akan kita ada satu tong di mana kita boleh letakkan di sana, dan kita akan recycle kain-kain ihram dan benda-benda yang lain ini untuk dibuat produk-produk yang lain. Bayangkan tuan-tuan, setahun jemaah haji kita meninggalkan hampir 16 tan kain ihram. Jadi kita boleh laksanakan pelbagai cara, pelbagai yang kita boleh laksanakan. Haji Lestari merupakan salah satu daripada maqasid haji, iaitu kita mesti menjaga kebersihan, mesti menjaga dan melihat kelestarian haji itu sendiri. Tuan-tuan dan perempuan, saya doakan moga-moga semuanya selamat, dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan dia, diburahkan rezeki, anak-anak dan ibu dan ayah yang ditinggalkan di Malaysia diberikan kesihatan, diberikan keselamatan, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada semua, kepada pengurusan tabung haji, terima kasih. Kepada wakil-wakil media, terima kasih. Kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, kita berikan tepukan gemuruh kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Alhamdulillah, KKM sentiasa memberikan satu sokongan yang padu kepada kita dan merupakan salah satu aset kepada negara. Semoga-moga tuan-tuan mendapat Hajj mabrur insya-Allah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan majlis pelepasan petugas Haji Advance Fasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.